Alhamdulillah, selalunya naik benih di Sungai Tiram. Tu pun dah 5 tahun dulu. Tapi hari ini adalah hari yang paling mengejutkan apabila benih itu naik di bahagian Sungai Batu dan pesisiran Pantai Remeh. Semenjak tahun ni, bulan 2, hasil nelayan memang jatuh. Hasil ketam tak ada untuk tangkapan, pukat hanyut pun kurang, hasil udang kurang. Tapi bila hasil benih kerang ni naik, alhamdulillah lah. Lepas tu hasil pendapatan nelayan pun meningkat. Tak pernah jadi. Selama ni tak pernah jadi kenaikan benih sebanyak ini. Mesti bagi 35. Dekat sekarang ni dah 2 jam lah. Tapi 3-4 tahun sekali. Kira bonus lah. Bonus lah. Ni nak raya haji lah. Nampak benih kerang ni sedap. Saya labur pekat di sini. Nampak di Pantai Remeh, di corner pantai. Lebih kurang dalam lagi 3 hari nak bulan puasa sampai sekarang ni. Harapan saya nak di tempat ni untuk buat benih sahaja. Kerana pendapatan kami nelayan ni tak tentu. Selalu kalau pukul rata macam ni lebih kurang dalam 300, 200 lebih. Itulah. Kenaikan benih di Sungai Batu adalah 99% benih yang paling cantik yang saya pernah lihat. Saya harap benih ini akan berkekalan setiap tahun untuk menambahkan pendapatan nelayan pesisiran Pantai Remeh, Pancok dan Sungai Kerang.